Guys, korang tahu tak setiap pembelian Team Seahawk Nexa IMS ni akan dapat 1+1 free extended warranty yang menjadikan 2 tahun warranty dan juga RCW maintenance kit secara percuma. Kalau anda masih belum register dan anda tak tahu macam mana nak register, jom saya ajar. Dalam kotak anda akan terdapat kad ini. Scan QR code di sebelah extended warranty. Klik register here. Create an account. Dalam account dashboard, klik warranty register. Masukkan butiran-butiran reel anda. Muat naik resit pembelian kalau beli di kedai, muat naik resit yang beli dekat kedai tu. Kalau beli secara online, masukkan e-receipt anda. Tekan submit dan tunggu admin check dan approve. Dah settle claim warranty, korang pusing belakang. Ini pula cara nak claim RCW Real Maintenance Kits. Okay, first, scan QR code yang ada pada kad. Masukkan butiran-butiran anda. Muat naik screenshot warranty Nexa IMS anda seperti screenshot ini. Klik submit dan tunggu admin check dan approve redemption anda. RCW Maintenance Kit ni terhad kepada 50 pembeli awal saja. Siapa cepat dia dapat.